بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala di Kamis subuh kita akan membacakan Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bait syair yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah untuk menjelaskan akidah beliau, untuk menjelaskan keyakinan yang beliau imani. Sebelum kita membahas kitab kita Lamiyah Syekhul Islam, lebih baiknya untuk kita mengenal sedikit tentang biografi penulis. Beliau bernama Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Beliau lebih dikenal dengan nama Ibn Taymiyah. Di tengah-tengah kaum muslimin, sebagian dari kita menganggap bahwasanya Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala merupakan tokoh yang kontroversi. Bahkan ada sebagian yang melabelkan beliau dengan orang yang sesat dan menyesatkan. Apakah tuduhan tersebut benar? Maka kita katakan itu merupakan sebuah fitnah kepada beliau. Mengapa demikian? Karena para ulama yang hidup di zaman beliau seperti Al-Imam Ibn Katsir dan ulama yang lainnya telah menyebutkan bahwa Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala sebagai ulama besar yang beliau sangat kokoh di atas keilmuan beliau. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau berasal dari Harran, sebuah wilayah di daerah Syam. Dan disebutkan ketika beliau berumur 6 tahun, orang-orang Tatar Mongolia mendatangi Syam untuk menguasai negeri tersebut. Ibn Taymiyah pada waktu itu beliau harus mengungsi ke ibu kota, yaitu di daerah Damaskus pada waktu tersebut. Beliau berangkat dengan keluarganya untuk menyelamatkan harta dan jiwa-jiwa mereka. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau lahir dari kalangan para ulama. Keluarga beliau adalah para ulama. Ayah beliau seorang ulama dan kakek beliau pun seorang ulama. Sehingga di umur yang masih sangat muda, beliau telah mempelajari ilmu kepada ahlinya, yaitu para ulama. Dan disebutkan ketika beliau masih kecil, telah nampak kecerdasan yang beliau miliki. Telah nampak kecerdasan yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada beliau. Sehingga disebutkan ketika beliau berumur sekitar 6 atau 7 tahun, beliau telah mengislamkan seorang Yahudi. Yahudi tersebut ketika melihat Ibn Taymiyah, dia tiap hari mendatangi Ibn Taymiyah kemudian bertanya tentang perihal agama. Ibn Taymiyah pada saat tersebut beliau masih sangat muda. Beliau memaparkan tentang ajaran Islam, ajaran yang benar, dan beliau membatilkan, menyebutkan tentang sesatnya agama Yahudi, sehingga akhirnya Yahudi tersebut pun masuk ke dalam Islam. Kemudian kecerdasan beliau diakui oleh para ulama di zamannya, sehingga datang seorang dari Damaskus, dari ibu kota, untuk mengetes hafalan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ketika beliau ke masjid, beliau membawa sebuah batu besar. Maka dikatakan oleh syekh ini, tulis hadis Nabi SAW, beliau pun menulisnya. Kemudian diperintahkan untuk dihapus. Maka dihapus, kemudian diperintahkan untuk ditulis balik. Maka Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis dengan benar, tidak ada salah satupun dari apa yang telah beliau tulis dahulu. Kecerdasan yang beliau miliki, subhanallah, luar biasa. Sehingga beliau sebagaimana disebutkan tidaklah melihat satu kitab kecuali beliau telah menghafalnya. Ini adalah kecerdasan yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Kemudian kehidupan beliau terhiasi dengan akhlak yang mulia. Sehingga disebutkan ketika beliau masih kecil, beliau telah tersifati dengan sifat-sifat yang baik. Pernah suatu ketika ibu beliau memasak labu. Qadarullah, labu yang dimasak
pahit. Ibunya pun meninggalkan labu tersebut. Maka Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala yang pada waktu tersebut beliau kelaparan, beliau memakan tanpa mencela sedikit pun dari makanan itu. Dan ini mengingatkan kita akan Nabi SAW. Jika beliau menyukai sebuah makanan, maka beliau memakannya. Jika beliau tidak menyukai, maka beliau tidak mencela makanan tersebut. Dan kecintaan beliau kepada ilmu agama telah nampak di usia beliau yang masih sangat muda. Pernah suatu ketika, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan yang lainnya, keluarga Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala mengajak beliau untuk tamasya ke taman. Pada waktu tersebut Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala beliau meminta maaf kepada ayahnya dikarenakan tidak bisa untuk menghadiri acara tersebut. Pada saat yang amat tahu budak masih berusia dengan usia yang sangat belia. Maka beliau meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa hadir. Maka ayahnya pun berangkat esok di sore hari mereka pun kembali. Dan bagaimana dia depu tahu bak taman, maka mereka menceritakan tentang bagaimana kegiatan yang mereka lakukan di taman tersebut. Maka ayah Ibn Taymiyah mengatakan kepada beliau, "Ya Ahmad, sungguh engkau telah melukai hati saudaramu dikarenakan engkau tidak ikut bersama dengan mereka ketika mereka melakukan rekreasi." Maka kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, "Baik Bapak, ketika kalian pergi, saya sudah menghafal satu kitab ini." Beliau menunjukkan satu kitab yang sangat-sangat tebal. Beliau telah menghafal dalam waktu satu hari. Sehingga pada waktu tersebut ayahnya tidak percaya. Maka beliau mentes Ibn Taymiyah dan sebagaimana dikatakan bahwasanya Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menghafal dari kitab tersebut. Beginilah seorang hamba Allah Azza wa Jal ketika mereka telah paham bagaimana kelezatan ilmu. Perkara-perkara duniawi yang menyenangkan itu jatuh di sisi mereka seluruhnya. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, pernah suatu ketika beliau melewati sebuah kaum, sebuah perkumpulan manusia. Dikatakan oleh sebagian mereka, "Wahai Syekh, tidaklah engkau duduk bersama dengan kami?" Maka dikatakan oleh Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, "Saya akan duduk di rumah saya bersama Nabi SAW dan para sahabat." Dikatakan oleh orang ini, "Apakah engkau bercanda, wahai Syekh?" Disebutkan bahwasanya saya duduk di rumah dengan kitab saya yang saya tulis hadis Nabi SAW dari para sahabat Rasulullah SAW, sehingga lundu irmuh dengan para sahabat Nabi SAW. Beginilah seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang sudah mencintai ilmu, sebagaimana kita ceritakan tadi Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, ana min ubud mentang hobi dia adalah main dan simsalji. Namun ketika Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada beliau rahimahullahu ta'ala, hal tersebut tidak menyenangkan di sisi beliau. Beliau lebih memilih untuk menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala beliau menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Beliau menghabiskan waktunya untuk menyampaikan ajaran Islam dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Muncul berbagai macam pemikiran di zaman beliau, sehingga beliau berdiri dengan sangat tegak. Kemudian beliau menghantam seluruh pemikiran-pemikiran sesat yang tersebar di zaman beliau. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahawa beliau ini adalah seorang mujaddid, seorang ulama pembaharu yang mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar, mengajak manusia untuk berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha yab'atsu ala hadhil ummah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan dari umat ini kulla ra'si mi'asanah, setiap 100 tahun di penghujung, mayyujaddadu lahu dinahu, yaitu orang-orang yang mereka memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk kembali ke jalan agama yang benar. Dan Ibn Taymiyah rahimahullahu taala beliau menghiasi kehidupannya dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masalah ibadah, beliau telah diakui sebagai orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengisahkan bahawa suatu ketika beliau ada hajah, ada keperluan dengan Ibn Taymiyah di waktu subuh seperti ini. Maka beliau menunggu Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala sampai matahari meninggi. Kemudian Ibn Taymiyah berpaling kepada Ibn Qayyim muridnya dan mengatakan, "Ini adalah makanan saya.
Jika saya tidak memakan ini, niscaya saya akan lemah. Beliau mempergunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal sampai matahari meninggi. Dan Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala merupakan orang yang sangat pemaaf. Meskipun banyak manusia yang memfitnah beliau, meskipun manusia pada waktu tersebut sebagian menzalimi beliau, namun beliau tidak pernah membalas apa yang mereka lakukan. Dahulu di zaman Raja Nasir, salah seorang raja pada waktu tersebut, dia memiliki bawahan-bawahan, qadhi, para hakim. Para hakim tersebut, mereka berfatwa untuk membunuh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Fatwa untuk dipoh Ibn Taymiyah. Pada waktu itu, datang seorang yang bernama Al-Jan Syakir. Kemudian dia menggulingkan Raja Nasir. Hakim-hakim tadi yang setia kepada Raja Nasir, mereka pun berkhianat. Mereka lebih memilih untuk membela Al-Jan Syakir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada Raja Nasir untuk merebut kekuasaannya kembali. Ketika Raja Nasir sudah merebut kekuasaannya, maka yang pertama kali beliau datangi adalah Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian meminta fatwa kepada Ibn Taymiyah untuk membunuh para qadhi, para hakim yang tadinya berfatwa untuk membunuh Ibn Taymiyah rahimahullah. Mio dia kiban barakan di fatwa dia untuk ipoh mati. Mio dia kiban kabre poh ayu. Namun berbeda dengan Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh hakim tersebut. Beliau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan mereka. Bahkan beliau mengatakan, wahai raja, jika engkau membunuh mereka, niscaya engkau tidak akan mendapati orang seperti mereka lagi. Beliau memaafkan apa yang telah mereka lakukan dahulu. Begitu juga ketika beliau berada di Mesir. Pada waktu itu, orang-orang yang menyakiti Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, beliau disakiti, beliau dizalimi. Maka datang segerombolan manusia yang menamakan diri Al-Husainiyah. Orang ini meminta fatwa kepada Ibn Taymiyah untuk menangkap orang-orang yang menzalimi beliau. Bahkan bila perlu, kata mereka, kami lantakkan Mesir pada saat tersebut. Namun Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, beliau tidak terpancing. Bahkan beliau mengatakan, adapun masalah saya dengan mereka, saya telah memaafkannya. Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala sebagai orang yang sangat pemaaf, maka sungguh aneh jika ada sebagian kaum muslimin menyangka beliau adalah orang yang suka menumpahkan darah, menyangka bahwasanya beliau adalah orang yang suka mengkafirkan. Bahkan sebagian orang-orang yang mereka berceramah menyebutkan Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, seolah-olah ia adalah orang yang sangat-sangat buruk. Adapun dalam permasalahan ilmu, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai ulama besar di zamannya. Bahkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau ini adalah seorang ulama mazhab Syafi'i, dan beliau adalah seorang ulama yang sangat luas ilmunya akan mazhab Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, munyo Ibn Taymiyah hana keutamaan. Okeylah, orang yang mengatakan Ibn Taymiyah hana keutamaan, maka cukup dengan murid beliau Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita tentang bagaimana mulianya, bagaimana besarnya Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Cukup dengan murid mendang lagi, maka kiban kehlom gure. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, di zaman beliau tidak ada tandingan beliau. Hanya tandingan dalam berhujah. Beliau adalah seorang ulama yang sangat cerdas, sehingga disebutkan ketika beliau berbicara, seolah hadis Nabi SAW ada di depan beliau. Tinggal gecuk kemudian tinggal gepinah sesuai dengan keinginan kalian. Kecerdasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau sungguh luar biasa. Kemudian juga oleh khotal kiram rahimani rahimakumullahu jami'an yang menunjukkan kecerdasan beliau. Pernah suatu ketika datang seorang qadhi, seorang hakim ke tempat beliau, meminta kepada Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab akidah. Di awalnya beliau mengatakan, adapun kitab akidah telah ditulis oleh para ulama, anak payah lelun tulis lelun. Namun dia terus mendesak, sehingga Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala setelah asar beliau menulis, sebelum maghrib kitab tersebut telah selesai, yaitu kitab Aqidah Al-Wasitiyah. Kita baca ayat hadis yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyerta dia.
mungkin 20 tahun hampir dah tulis. Namun beliau melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah asar, sebelum maghrib telah selesai dari kitab tersebut. Ini tidaklah menunjukkan kecuali besarnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala hidup dalam keadaan beliau difitnah, dalam keadaan beliau dihina dan yang semisalnya. InsyaAllah ta'ala kita akan menyebutkan beberapa jawaban atas tuduhan kepada beliau rahimahullahu ta'ala, dan juga kita akan menyebutkan sedikit tentang bagaimana perjalanan hidup beliau pada waktu tersebut dan juga bagaimana wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Kita sebutkan hal tersebut dikarenakan sebagaimana ada sebutkan ada sebagian kaum muslimin yang mereka menyangka bahawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang sesat dan menyesatkan. Maka kisah yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya apa yang disangka itu merupakan perkara yang salah. Al-Imam Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang sangat besar yang dikenal di zaman beliau pada waktu tersebut. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kena mentang naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.